Okey guys, hari ni cikgu nak menjawab. Tadi diumumkan semakan untuk kos-kos temuduga. Banyak sangat soalan-soalan cikgu dapat. So cikgu akan gabungkan semua soalan, cikgu akan jawab. Pertama, info ni sangat penting. Untuk yang minta UKM, ramai semak tadi tak dapat semak sebab berlakunya ralat dalam poster ini untuk permohonan UKM. Jadi pihak UPU dah ubah suai, jadi korang boleh tekan link dekat atas ni. Ini adalah link semakan yang terkini. Yang kedua, ramai tanya cikgu, kenapa saya tak dapat kos-kos yang ada interview ni cikgu? Sebabnya adalah waktu keputusan trial tempoh hari, keputusan percubaan SPM, kamu tidak melepasi syarat-syarat khas yang diperlukan. Jadi kamu tak dapatlah untuk pergi ke program interview yang ada temuduga itu. Soalan yang ketiga, adakah cikgu saya mohon 4 kos yang ada temuduga, hanya 1 je ke saya akan dapat? Makluman daripada pihak UPU, cikgu dapat tadi dalam grup Edufluencer kami, pihak UPU kata ada calon dapat 1, ada calon dapat 2, ada calon dapat 3, mungkin ada calon dapat 4-4. Jadi dia bergantunglah kepada keputusan trial kamu tempoh hari. Dan untuk pengetahuan kamu, sekiranya kamu dapat kos yang ada interview, kalau kamu tak pergi interview tersebut, kamu tetap tak boleh ubah, faham? Satu pilihan itu. Kalau 4-4 tu korang nak pergi interview, 4-4 korang tak pergi, 4 pilihan dah tak boleh ubah. Tinggal 8 pilihan saja. Jadi yang mana dapat pergi interview tu, lebih baiklah korang pergi interview. Soalan yang keempat, ramai tanya, cikgu, kenapa senarai universiti yang dinyatakan dekat atas ini tak ada pun kos yang saya minta? Seperti mana cikgu cakap banyak kali dah, ini adalah semakan untuk lepasan SPM bagi program temuduga. Jadi sekiranya kamu mohon untuk program degree, kamu lepasan matrik ke asasi, STPM, STAM, diploma, apa-apa semua, bukan lepasan SPM, maka memang tidak ada senarai universiti yang menawarkan kos temuduga. Kalau kamu tak percaya, kamu buka balik UPU Pocket, pilih yang bertemuduga, kos yang kamu mohon hari tu, ada ke tak? Soalan yang kelima, ramai tanya cikgu pula, macam mana kita nak semak kos ni yang kita mohon tempoh hari, ada temuduga ataupun tidak? Cikgu dah kata dah, follow cikgu. Cikgu dah cakap, bila kita dah buat permohonan, printlah slip tersebut ataupun kamu screenshot yang mana ada hashtag di depan dia, ada 12 pilihan tu, ada hashtag, maka kos itu adalah kos yang bertemuduga dan hanya boleh letak di pilihan 1 sampai 4. Kalau kamu tanya cikgu satu-satu, cikgu tak hafal pun kos tu. Jadi kamu semaklah balik, kalau kamu tak print, semaklah, mungkin kamu ada screenshot. Kalau tak tahu juga, senang cerita, kamu buka balik dalam permohonan UPU kamu. Sebab hari ni dah buka. Kalau sistem hang, tunggulah kejap lagi. Esok lusa, sekarang ni mungkin tengah ramai. Nanti semak balik kos apa yang korang minta. Ada tak yang bertemuduga? Jadi kalau ada tu, korang boleh semak lah. Kalau korang mohon USI, semaklah dekat portal USI tu. Dah disediakan. Kalau ada 4, semaklah 4-4. Link pautan yang disediakan itu. Okey, itu sahaja dari cikgu. Nanti ada apa-apa tanya, persoalan boleh tanya kat ruangan komen. Thank you guys and good luck.